Assalamualaikum dan salam BMAX buat semua. Saya Nur Umairah Haidisha binti Muhammad Urabil selaku bos anda untuk episod pada kali ini. Pada hari ini, bertarikh 15 Julai 2026, sekolah kami telah mengadakan program anti-dadah dan pameran rokok, vape dan inhaler. Program ini telah melibatkan semua pelajar tingkatan 1, 2 dan 3 yang bertempat di foyer D5. Tanpa melengahkan masa, marilah sama-sama kita saksikan. Jom! Program tadi, semoga taklimat yang disampaikan sebentar tadi dapat membuka mata semua pelajar BMAX daripada terjerumus ke perkara-perkara yang tidak baik. Terima kasih kepada semua penonton, sehingga kita berjumpa lagi di episod akan datang. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe YouTube My BMAX Channel, sensational and informative. Bye!